Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam maju Johor. Yang Mohd Datuk Speaker, parti ingin merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas perkenan duli yang amat mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor yang berangkat ke Dewan Yang Mulia ini dan seterusnya bertitah merasmikan persidangan yang kelima bagi Dewan Negeri Johor yang ke-15. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku penyokong bagi menjunjung titah duli yang amat mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor. Sebagai anak bangsa Johor, saya berbangga dengan keprihatinan dan kepekaan Tunku dalam segenap perkara yang melibatkan pembangunan dan kebajikan rakyat serta pentadbiran negeri Johor. Yang Mohd Datuk Speaker, bermula bulan Oktober tahun lepas, hampir suku daripada 4 juta rakyat Johor mendapat manfaat secara tunai melalui bantuan kasih Johor. Inisiatif yang bertujuan untuk meringankan kos sara hidup rakyat, terutama mereka yang tergolong dalam kategori B40 dan yang memerlukan ini ternyata hadir dalam waktu yang sangat tepat dan ramai rakyat yang berterima kasih kepada kerajaan negeri atas inisiatif baik ini. Dan apabila berlaku kenaikan kos sara hidup rakyat akibat kenaikan kos bahan api dan tenaga berpunca daripada peperangan di Timur Tengah, Johor hadir dengan membawa semangat menjaga kebajikan rakyat dengan pelbagai program bantuan bertemakan kasih Johor. Yang Mohd Datuk Speaker, tiba-tiba kita semua kena susun jadual untuk penyerahan bantuan tunai kepada rakyat dalam kawasan DUN masing-masing. Dinyatakan juga ada beberapa kategori untuk disampaikan. Ada kawasan yang majlis penyampaiannya sampai tak cukup tangan melayan pendaftaran. Ada yang datang pada hari lain menuntut bayaran apabila terlepas mengambilnya pada hari kejadian. Ramai juga yang hantar wakil mengambilnya. Kemudian diberi secara berfasa pula. Fasa pertama, Yang Mohd Datuk Speaker, ada satu kategori itu dalam DUN Pemanis, tak sampai pun 500 orang. Bila masuk fasa kedua, dah bertambah pula, hampir 1,000 orang. Masuk fasa ketiga, jumlah penerima dah melebihi angka 1,000 orang. Itu baru satu kategori. Dan sepanjang beberapa hari majlis penyerahan berlangsung, kalau bulan Ramadan yang lepas, rasanya saya pun tak tahulah dah berapa banyak pakai baju Melayu. Tak tahu warna apa lagi nak pakai masa majlis penyampaian bantuan kasih Johor ini. Dan bila ada fasa yang keempat ini nanti, saya jangka Yang Mohd Datuk Speaker, saya mungkin kena cari dewan baru untuk buat majlis penyerahan. Mesti bertambah lagi ramai penerima untuk menerima bantuan kasih Johor ini. Pun begitu, ada beberapa penambahbaikan yang pernah dicadang bagi memastikan penerima bantuan tidak bertindih dan mendapat berkali-kali bantuan kasih Johor ini, terutama apabila nama mereka melepasi garis kelayakan mengikut kategori yang disenaraikan. Seeloknya, lepas ini kerajaan bolehlah menyatukan semua pengkalan data dari semua agensi dan jabatan yang terlibat agar mereka yang dapat bantuan ini nanti menerima hanya sekali saja bantuan kasih Johor walaupun mereka layak menerimanya dalam kategori-kategori yang lain. Tadi Yang Amat Menteri Besar ada sebut, benda ni dia akan perhalusi semula. Jadi saya harap bantuan kasih Johor ini akan lebih telus selepas ini. Dan pihak pejabat daerah bersama unit penyelaras pelaksanaan atau ICU pun kena mula meneliti dan membereskan data-data e-kasih ini kerana ada kedapatan mereka yang menerima bantuan ini sebenarnya sudah tidak layak dan patut dikeluarkan daripada sistem. Malah, ada penerima yang sepatutnya layak diterima oleh kerana tiada nama dalam senarai e-kasih, mereka langsung terpinggir dan tidak dapat menerima bantuan kasih Johor ini. Saya cadang kalau boleh ketua kampung, penghulu, pejabat daerah, wakil ICU duduklah semeja. Semak, buat pemutihan segera kerana kita tak mahu bantuan yang disalurkan oleh kerajaan ini gagal dimanfaatkan kepada penerima-penerima bantuan yang layak. Dan bantuan-bantuan lain juga perlu dilihat kaedah pemberian berserta dengan jumlahnya. Ini berlaku apabila contohnya bantuan bilik guru sekolah. Ada sekolah yang kurang murid dan bilangan guru di sekolah tak ramai. Tapi bila dapat bantuan, sekolah yang ramai murid dan guru yang diberi jumlah bantuan diberi sama rata. Pandangan saya elok dan molek sangatlah jika pihak pejabat pendidikan di setiap daerah dapat memberikan senarai yang lebih tepat supaya bantuan diagihkan secara adil mengikut kapasiti murid dan guru di setiap sekolah. Ini bukan cadangan saya Yang Mohd Datuk Speaker. Ini pandangan ikhlas daripada guru-guru di bawah sana untuk penambahbaikan pemberian bantuan pada masa yang akan datang.
Yang Mohd Datuk Speaker, ada juga cadangan supaya agihan secara tunai ini dimasukkan terus ke dalam akaun bank penerima bantuan bagi memudahkan mereka tak perlu datang, nak beratur, nak menunggu masa yang lama bagi menerima bantuan ini. Ada yang kata kerajaan ni macam tak ikhlas nak bantu, malah nampak macam sengaja nak menyusahkan rakyat. Yang Mohd Datuk Speaker, sebenarnya pemberian secara terus ini walaupun ada bermacam halangan, ia sebenarnya dapat memberikan peluang kepada para penerima untuk berjumpa dengan pimpinan setempat dengan lebih dekat lagi. Betul lah, dalam apa juga keputusan ini, ada pro dan kontranya. Namun, kaedah pemberian sekarang, walaupun perlu beratur dan menunggu lama, ia sebenarnya memberi ruang kepada mereka mendapatkan maklumat tentang apa yang berlaku dalam kerajaan negeri Johor. Tak semua rakyat kita ni cakna dan peka dengan apa yang berlaku. Apabila disebutkan di dalam ucapan, barulah mereka bertepuk faham bila mana kita maklumkan Johor tahun lepas mendapat pelaburan tertinggi di Malaysia dan memperoleh pendapatan melebihi 2.5 bilion. Dan inilah juga antara sebab kenapa beberapa bulan ini kerajaan mula mengagihkan bantuan kasih Johor dan terus diberikan kepada mereka agar rakyat turut dapat mengecapi kejayaan memberansangkan ekonomi Johor akhir-akhir ini. Ada juga tomahan, Wabi Datuk Speaker, bantuan kasih Johor ni gula-gula politik kerana nak pilihan raya, konon ni usaha nak beli undi seperti yang dimomokkan oleh beberapa pihak yang nampak sangatlah cemburu dengan usaha baik ni. Sepatutnya mereka kena faham dan tahu kedudukan pendapatan yang bertambah baik serta pelaburan meningkatlah antara sebab bantuan kasih Johor ini diberikan kepada sebahagian bangsa Johor. Sebahagian je pun, bukan semua. Tapi yang sebenarnya, Datuk Speaker, semasa zaman mereka berpeluang memerintah dulu, mereka tak dapat juga nak laksanakan perkara ni. Malah pada masa dan ketika itu juga, oleh kerana kerajaan yang pernah menang pada ketika itu tidak stabil daripada segi sokongan politiknya dan berlakunya ujian musibah COVID-19, maka tumpuan tidak terarah kepada memperkasa dan memperkukuhkan ekonomi kerajaan negeri. Masa banyak terbuang dengan permainan politik, berkepentingan dan bertukar pentadbiran. Maka fokus untuk menjaga kebajikan rakyat dan penjanaan ekonomi jadi malap dan perlahan. Dan bila mana 4 tahun ini diberi peluang mentadbir negeri Johor, kerajaan yang ada pada hari ini dengan kemenangan majoriti yang cukup besar, tak perlu memikirkan hal berkaitan dengan politik lagi dah. Justru boleh memberikan fokus untuk menjaga rakyat melalui pendekatan pentadbiran yang berbeza dan lebih berkesan. Terima kasih Yang Amat Menteri Besar. Tadi pun semasa menjawab soalan dah dimaklumkan akan ada penambahan 22 lagi kategori bantuan kasih Johor bagi memenuhi permintaan rakyat Johor. Maksudnya tambah lagi. Yang Mohd Datuk Speaker, suka jugalah saya nak sarankan kepada Esko Agama agar peruntukan untuk semarak subuh dan infak Jumaat ni terus diberikan suntikan tambahan. Kerana saya yakin, Datuk Speaker, kedua-dua faktor inilah juga sebenarnya antara sebab rahmat dan keberkatan rezeki yang Allah berikan kepada bangsa Johor pada hari ini. Dah terlanjur berbicara tentang kenaikan kos dan sara hidup ini, Yang Mohd Datuk Speaker, saya nak sarankan jugalah mana-mana JLC yang ada kepentingan kerajaan negeri seperti Runhill SAJ turut sama membantu rakyat selama 2-3 bulan mendatang ni bila kita tahu ekonomi tak berapa nak baik ni, dapat memberikan pengurangan caj bayaran air terawat mereka. Bagilah diskaun sikit. Apabila kerajaan pusat menyatakan yang kesan krisis bekalan global terhadap kos sara hidup dijangka akan mula dirasai oleh rakyat Malaysia dalam tempoh 1 atau 2 bulan ni lagi, Datuk Speaker, saya merasakan tindakan pengurangan caj ini akan mengurangkan sedikit beban rakyat. Ini termasuk juga pemberian diskaun melalui cukai pintu dan cukai tanah yang dikutip oleh pihak BBT dan juga kerajaan negeri. Tapi ialah, bila dah bagi diskaun ni, Datuk Speaker, janganlah pula nanti ada bunyi-bunyi kata pendapatan negeri merosotlah kerana pengurangan diskaun bayaran cukai-cukai ni. Janganlah macam tu. Kita bagi diskaun ni supaya nak memudahkan rakyat sebenarnya. Namun, kerajaan pusat pun kena ambil peranan. Bagi juga bantuan-bantuan kebajikan seperti yang ada pada hari ini. Tapi elok juga kalau JLC yang terkait dengan kerajaan persekutuan seperti TMB, bagi juga diskaun kepada pengguna domestik terutamanya apabila bil elektrik meningkat kerana kekerapan penggunaan penghawa dingin akibat cuaca yang terlalu panas sekarang. Yang Mohd Datuk Speaker, di
Di sebalik kejayaan manis dan pemberian pelbagai bantuan, rakyat Johor tetap tidak dikecualikan juga daripada menerima pelbagai ujian Allah, termasuk kejadian ribut petir, hujan lebat, angin kencang dalam tempoh singkat dan tak terduga. Ada juga kawasan terutama di Kota Tinggi dan Keluang berlakunya kemarau panjang hingga mengakibatkan beberapa kawasan sungai kering dan putus bekalan air terawat. Tadi pun sampai 3 soalan. Johor lama tanya. Dan sahabat saya YB Sedili beritahu, Sungai Sedili kecil sepanjang 15 km pun kering kontang dah hampir 4 bulan. Ini semua terjadi apabila berlakunya pertukaran monsun. Cuaca ni kita susah nak jangka. Kita semua ingat apabila Johor pernah dilanda bah besar tahun 2023 yang lepas. Kerajaan pada ketika itu dengan segera menubuhkan jawatankuasa perubahan iklim dan pengurusan bencana banjir semasa persidangan Dewan. Rentetan daripada itulah beberapa siri mesyuarat, lawatan ke Singapura. Jawatankuasa ini telah menyerahkan satu penyata rundingan dengan mencadangkan beberapa perkara termasuklah menyegerakan cadangan rancangan tebatan banjir dan keperluan pembangunan yang sesuai untuk memastikan kejadian banjir besar ini kalau berulang lagi sudah ada SOP yang boleh diguna pakai untuk kemudahan pengurusan pentadbiran bencana. Maka lahirlah beberapa idea termasuk menyeragam pengkalan data mangsa banjir dan bencana agar segala bentuk bantuan dapat disalurkan kepada mangsa dengan lebih berkesan dan tepat. Saya bawakan perkara ini kerana ingin memaklumkan kepada Dewan bahawa pentadbiran yang amat bermakna besar pada kali ini memang berfokus dan cara bekerjanya dengan mengurus perkara-perkara kecil dengan izin micromanage. Dan kerana inilah akhirnya beberapa perkara penting kita dapat selesaikan dengan baik. Yang Mohd Datuk Speaker. Sebagai pengerusi pilihan Jawatankuasa Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana, bagi sidang kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih di atas kerjasama Kerajaan Negeri dan juga NADMA dalam membantu meringankan beban mangsa banjir. Walaupun bantuan yang diberikan berfasa dan ada beberapa kali rakan-rakan ahli yang berhormat, contohnya ahli yang berhormat Sri Medan, meminta agar ditambah jumlah bantuan dan penerimanya kerana proses rayuan yang kita buka untuk salurkan bantuan pada ketika itu. Memang agak ramai, tapi kita berjaya selesaikan dan bantu sebaiknya demi bangsa Johor. Dan untuk kali ini, sukalah saya mencadangkan agar NADMA sebagai agensi yang bertanggungjawab menguruskan hal bencana ini dapat juga menyalurkan bantuan kepada mangsa-mangsa kejadian ribut, bencana kemarau dan banjir kilat melalui kerjasama dengan agensi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat dan dibantu pengesahannya daripada ketua-ketua kampung dan penghulu di kawasan terbabit. Yang Mohd Datuk Speaker, setelah masuk tahun kedua mesyuarat tindakan DUN dilaksanakan di setiap daerah, saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar di atas keprihatinan beliau untuk membantu menyelesaikan beberapa aduan dan permasalahan di peringkat kawasan terutama di DUN Pemanis. MTD ini menjadi antara peluang untuk penyelesaian segera, terutamanya melibatkan pejabat daerah dan juga kerajaan negeri Johor. Cadangan saya agar MTD ini terus dapat dikekalkan pelaksanaannya di setiap DUN dengan memastikan juga dalam mesyuarat itu penglibatan Jabatan Unit Penyelaras Pelaksanaan Pembangunan ataupun ICU dan juga pengarah KKDW negeri untuk hadir sama. Ini bagi membantu semua adun menyelaras dan menurunkan peruntukan yang boleh diberikan kepada adun-adun ini. Yang Mohd Datuk Speaker. Jadi senang kalau ada pengarah ICU dan pengarah KKDW ada sama. Komitmen Kerajaan Johor dalam memperkasa sistem pendidikan terus diperkukuh melalui pelaksanaan Sekolah Rintis Bangsa Johor yang membuktikan sekolah harian mampu mencapai kecemerlangan bertaraf tinggi melalui perancangan tersusun dan pelaksanaan berfokus. Melalui Pejabat Pendidikan Negeri, 4 buah sekolah telah dipilih tahun ini untuk dijadikan SRBJ. Saya ingin bertanya, adakah selepas ini Kerajaan Negeri bercadang untuk menambah lagi SRBJ ini dengan memilih satu sekolah di setiap DUN atau daerah? Saya yakin jika ini dapat dilaksanakan, maka sudah pasti hasrat Duli Yang Amat Mulia Pemangku Sultan Johor dapat direalisasikan demi memperkasa bidang pendidikan ini menjelang tahun 2030. Dan yang kalau ada di daerah Segamat, saya ingin mencadangkan agar Sekolah Kebangsaan Kampung Jawa dalam DUN Pemanis dipilih dan dijadikan sebagai sekolah rintis bangsa Johor. Tinggal 1 minit saja lagi. Ya, nampak. Yang Mohd Datuk Speaker pernah rasmi Sekolah Kampung Jawa ni dulu. Yang Mohd Datuk Speaker, saya mewakili penduduk dan rakyat dalam kawasan DUN Pemanis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Johor kerana melaksanakan program Raya Sekampung Bangsa Johor yang berakhir semalam. Meriah dan seronok dapat makan percuma.
Ramai di kalangan mereka bila masuk saja hujung minggu, isteri dah tak payah nak masak dah, Datuk Speaker. Pagi, petang, siang, malam, subuh, senja, penuh dengan jamuan telajak raya sekampung. Jamuan ni walaupun sekadar hidangan makanan yang Datuk Speaker, mana yang tak dapat bantuan kasih Johor ni, terubat jugalah hati dapat makan percuma, kata mereka. Dan dengan buat jamuan seperti ini, mereka dapat lebih mesra dan rasa seronok disantuni oleh ketua kampung dan ahli majlis dalam kawasan masing-masing. Sebelum menutup ucapan saya pagi ini, Datuk Speaker, saya ingin membawa permintaan terutamanya kami, warga Johor yang duduk di sebelah utara ni, belah macam Segamat, Muar ni, apa semua ni. Selepas usaha menaik taraf, laluan simpang Renggam Sedenak ini mula dibuat oleh pihak PLAS, kesesakan makin teruk, terutama menjelang hujung minggu dan waktu puncak semasa hari bekerja. Saya nak minta jasa baik daripada pihak JKR supaya dapat bagi tekanan sikit pada pihak PLAS ni, supaya mempercepatkan kerja menaik taraf ni. Tadi pun kawan-kawan kita datang Dewan pun ada yang kata jam, biasa ambil 2 jam, 3 jam, sampai 4 jam, 5 jam. Barulah boleh sampai sini. Tak tolong, YBSCO, tolong tengokkan isu ni. Timbalan menteri pun orang Johor juga, kan? Pakatlah elok-elok, buat kerja sikit. Sila duduk. Habis dah? Masa tamat. Saya jemput Perling. Baik, terima kasih Datuk Speaker. Saya menyokong rundingan yang dibawa oleh Kukuk.